menjalankan tanggungjawab kepada negara, kepada rakyat, mendedahkan penyelewengan, mendedahkan rasuah. Kita mesti pertahankan. Saya pun, saya percaya rakyat akan tegas dan meneruskan perjuangan. Saya bangga dengan keberanian dia, saya bangga dengan keputusan dia, dan saya kesal dengan keputusan menggunakan undang-undang dan menekan suara rakyat. Hari ini Rafiq, Tian Chua, Surendra, Silva, semua satu persatu diberi tekanan. Tapi saya percaya rakyat akan sedar, rakyat tetap bangkit dan sekarang beri sokongan penuh kepada Bersih, hampir sepenuhnya bantah kezaliman, bantah pilihan raya tipu, bantah kenaikan harga barang. Sokong Bersih, bantah semua ini. Reformasi. Sekarang pasal ramai. Saya ingat strategi dia orang, satu persatu nak penjarakan sebelum pilihan raya. Sebab itu Bersih itu penting. Support Bersih, menentang kenaikan harga barang, menentang pilihan raya penipuan, menentang kezaliman, itu penting.